Sekitar tahun 2012, ada satu artikel pernah dikeluarkan oleh Berita Harian di mana mereka telah buat prediction bahawasanya harga emas akan mencanak sehingga RM503 untuk setiap 1 gram. Berapa banyak 1 gram tu? Jom kita tengok. So, ini adalah 1 gram gold bar edisi FBS. Cuba kita zoom sikit. Nampak tak? Dia kecil je sebab dia 1 gram. Tapi biasanya 1 gram kalau dijual di luar sana, dia orang akan masukkan dalam casing macam ni untuk mengekalkan eksklusiviti dan untuk elakkan daripada hilang, sebab 1 gram tu kecil sangat, tak nampak besar. So ini adalah edisi yang dikeluarkan tahun lepas waktu Hari Raya. Hadiah yang dikeluarkan oleh FBS untuk partner-partner yang telah mencapai status VIP di FBS. Hopefully lepas ni kita akan tengok edisi yang latest lah. So sekarang ni tak sangka harga emas telah mencapai RM500 untuk 1 gram. So soalannya, untuk hari ini patut ke kita beli emas? Kalau korang nak tahu patut ke tidak, tengok video ni sampai habis. Cap dah terlibat dengan trading emas ni pada tahun 2014 lagi. Tak silap masa tu dah tahun kedua tengah ambil degree di sebuah satu universiti dekat Johor. Masa tu terlibatlah dengan beberapa bisnes yang basically adalah trading emas. Tak kisahlah sama ada trading secara fizikal ataupun buat trading online dekat broker. Pada waktu tu rasanya emas lebih kurang didagangkan sekitar 1 gram sekitar RM150 je. Dan Cap tak sangka Cap diberi satu peluang rezeki umur panjang. Cap boleh tengok 2025 1 gram emas mencecah RM500 pada hari ini 21 April 2025. Maknanya daripada 2014 sehingga 2025, satu jangka masa yang panjang, dan kita semua menjadi saksi harga emas sedikit demi sedikit naik sehingga 500 gram. Kalau sebab kenapa emas naik ni, Cap rasa semua dah tahulah. Salah satu punca kenaikan harga emas adalah disebabkan oleh, yang utama adalah perang tarif lah di antara Amerika Syarikat dan juga Tiongkok. Kita tengok disebabkan perang tarif ni membuatkan investor-investor merasa tidak begitu yakin untuk melabur dalam instrumen-instrumen yang berasaskan stok. Sebab kemungkinan perang tarif ni akan membuatkan industri ekspor dan import terganggu. So emas kita memang faham daripada zaman Melaka lagi, kalau kita dengar sejarah pun, sebagai aset penting mesti diorang akan letakkan emas. Melaka bila 500 Masihi, sekarang 2025 masih lagi relevan ataupun dikenali sebagai safe haven assets. Okay. So, tahniah kepada semua pembeli-pembeli emas pada tahun-tahun sebelum. Diorang sudah menikmati satu keuntungan yang berlipat kali ganda. So, maknanya kalau ada orang yang beli pada tahun 2014, 2015, harga pada waktu tu sekitar RM150, RM160 untuk 1 gram. Sekarang dah cecah 500. So, beratus% diorang dah untung. Itu tak ada masalah, dah kira jackpot dah tahniah lah dekat Amerika ni. Cuma ada satu lagi golongan yang belum lagi beli emas. So soalannya, patut ke kita beli emas sekarang ataupun tunggu lagi sedikit masa? Okey, kita kena tengok balik sejarah. Pada tahun sekitar 2009 sehingga 2011 ada satu kenaikan harga emas yang tidak secara mendadak tapi setiap masa naik. Maknanya 2009 tu sehingga 2011, kalau korang trade gold dekat broker, korang beli masa mana pun petang je lagi untung. Beli je petang je lagi untung. Sebab dia tak ada turun, dia memang naik je graf dia. Tapi orang kata tak semua benda akan naik selalu, dia akan ada waktu dia turun. So pada tahun 2011 harga emas dah start buat satu penurunan ataupun pembetulan harga. Tapi malangnya pembetulan harga ni dia turun lama sangat. Dia turun. Nak tunggu dia naik tu, nak sama dengan harga pada tahun 2011 tu, cuba teka bila harga emas akan sama balik pada harga terakhir 2011. Kalau kita tengok graf, harga emas naik balik pada tahun 2020. So maknanya orang yang dah pernah beli pada harga yang tertinggi pada tahun 2011 tempoh hari, mereka hanya balik modal pada tahun 2020. Ambil masa lebih kurang 9 tahun ataupun 10 tahun untuk dapatkan balik nilai asal yang diorang beli emas tempoh hari. Maknanya kalau diorang beli harga emas RM1,000 pada tahun 2011, tahun 2020 diorang hanya dapat balik nilai RM1,000 tu tanpa ada untung langsung. So bayangkan kalau kita compare pada waktu tu, orang yang satu golongan lagi yang invest dekat
contohnya ASB dengan kadar keuntungan sekitar 5% setahun. Dalam jangka masa 10 tahun tu dia dah untung 50%. So maknanya pada waktu tu orang akan tengok pelaburan dekat ASB lebih untung daripada melabur dengan emas. So secara kesimpulannya, kita boleh beli emas anytime, tapi bukan secara all in. Itu adalah Cap punya jawapan. Cap ulang lagi sekali, kita boleh beli emas tapi bukan secara all in. Maksudnya secara berperingkat. Maknanya you guys kalau ada bajet untuk beli emas harga bernilai RM1,000, mungkin hari ni awak beli RM100, lagi seminggu depan awak beli lagi RM100, sebab kita tak pasti adakah akan berlaku satu penurunan harga ataupun pembetulan harga yang sangat besar. Kerana kita tahu sekarang ni harga emas naik disebabkan oleh sentimen. Sentimen boleh berubah bila-bila masa saja. Sekarang ni sentimen yang paling kuat adalah, Cap ulang lagi sekali, disebabkan oleh tarif yang diperkenalkan oleh Presiden Trump. Ada berlaku perang tarif dekat situ. So itu yang membuatkan demand kepada harga emas naik. So sekarang ni jika sentimen itu berubah, tiba-tiba Trump buat pullback, dia kata oh saya akan cancel semua tarif ni, kita tengok benda ni tak baik untuk warga negara US, apa jadi? So bila sentimen terbalik, kita risau harga emas naik disebabkan pengaruh sentimen, bukan disebabkan pengaruh supply demand dunia. Jadi takutnya turunnya akan mendadak dan membuatkan orang yang beli pada harga yang tertinggi, bila awak nak break even balik tu. Bukan kita tanya untung tau, kita tanya bila dia nak break even balik. So that's why bila Cap bagi saranan, awak boleh beli sekarang, boleh beli hari ini, tetapi beli dalam berperingkat. Maksudnya kalau ada modal 1000, hari ni beli 100, minggu depan beli 100, lagi minggu depan beli 100. Ada banyak platform yang sediakan pembelian emas, dan salah satunya platform yang boleh beli secara spot adalah FBS. FBS kita sediakan platform untuk trade emas secara spot. So mana you tekan buy, dia akan beli dekat harga situ. Bila you close, instantly close. Okay. Buat masa sekarang Cap ada satu lagi cadangan. Kalau awak nak buat profit dengan emas, awak boleh buat pembelian secara scalping. Maksudnya secara spot trading lah. Kalau dengan FBS, you guys boleh beli secara spot. You beli sekarang, you tak perlu tunggu lagi seminggu 2 minggu untuk jual balik. You beli pada pukul 1 tengah hari, you boleh jual balik pada pukul 1.30 tengah hari. You beli pada pukul 8 malam, you boleh jual balik pada pukul 8.30 malam. So anytime, anywhere, kecuali hari Sabtu dan Ahad je, sebab market tak buka pada hari Minggu. Mana-mana yang belum ada lagi akaun FBS, korang boleh cuba buka link dekat description dekat bawah. Cap ada sediakan group channel dekat situ. Cap ada sediakan tips-tips berdagang at least untuk bantu awak, sama ada secara manual trading ataupun auto trading. Korang je masuk je dekat channel tersebut dan tunggu pengumuman seterusnya berkenaan promo-promo yang ada, dan juga latest info berkenaan dengan financial market ataupun latest info berkenaan dengan FBS broker. Thank you so much guys for your time. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salut.